Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di Review Zone episod yang seterusnya lah, episod yang ke-9 rasanya kan. Okey, hari ni kita nak berjalan-jalan lagi. Kita akan pergi lagi sekali ke Lalaport. Kali ni kita nak pergi ke kedai buku. Yang kedai buku ni kami melihat banyak review yang sangat positif lah, yang mengatakan kedai buku ni sangat cantik. Dan kita juga pernah berkunjung di Lalaport. Okey, jadi jom kita lihat kedai buku tu. Jom. Alright gang, berjumpa lagi di episod review. Di episod yang ke-9 ni kita nak berjalan-jalan lagi lah. Kita nak ke Book Access kali ni. Sebenarnya dekat Lalaport ni ada satu kedai Book Access yang sangatlah cantik. Tengok ni, ini adalah pintu masuk di bahagian hadapan. Dan bila kita mula berjalan di bahagian belakang, kita boleh nampak susun hatur yang sangat cantik lah. Tengok ni. Okay. Oh, dekat situ ada kafe. Okay, nanti kita akan review kafe tu jugalah. Dan ini pula adalah bahagian kawasan kanak-kanak. Dekat sini anak-anak anda boleh berkreatif lah. Dekat situ dia ada sedikit merchandise. Okey, dan kita juga ada section bahagian toys. Dekat sini ada toys. Ini bukan sembarangan toys lah. Ini lebih kepada educational punya toys. Okey. Dan juga gift dan sebagainya. Okey, cuba lihat. Memang banyak pilihan dekat sini. Seperti apa yang kami katakan tadi, dekat bahagian dalam Book Access ni mempunyai kawasan yang sangat unik. Okey, cuba lihat susun aturnya, desainnya kan memberi kita keselesaan ke tahap yang maksimum lah. Ya. Jadi bila kita masuk, kita minat buku, kita pun rasa selesa. Okey, sebab susun aturnya yang sangat unik dan cantik. Dekat bahagian atas ni, tidak berapa tinggi lah. Dekat bahagian atas, rak atas ini mempunyai sudut-sudut buku yang bertemakan crime, thriller, macam tu. Okay, boleh lihat dekat sini. Dan kita juga ada dekat bahagian depan lagi. Bila kita berjalan dekat bahagian depan, kita boleh nampak tu lah crime, thriller dan misteri punya jurnal buku. Okay, dekat sini. Okay, kan unik kan tempat ni kan. Okay, kat belakang ni apa dia? Ini genre fiction. Jadi dekat sini adalah genre fiction. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita. Jadi apa yang anda lihat sekarang ni, ini adalah kesemua buku yang bertemakan genre fiction. Jadi cuba lihat daripada sini sampai ke ujung sana, semuanya tema genre fiction lah. Memang sangat banyak koleksi mereka ni ya. Apa tu? Yang ini bukan genre fiction. Ini komik, graphic novel dan komik lah. Dekat sini cumanya tak berapa banyak pilihan lah. Harimau mana pula ni? Jadi kita sekarang tengah masuk di bahagian kawasan buku kanak-kanak. Cuba lihat betapa banyak pilihan kanak-kanak dekat sini, bacaan kanak-kanak lah. Okey, kita boleh lihat semuanya judul-judul yang menarik dan harganya pun tidaklah terlalu mahal kan. Okey, cuba lihat banyak koleksi mereka dan sememangnya kita akan dapati harganya pun mampu milik ya, tidak terlalu mahal. Okey. Dekat sana adalah bahagian young adult. Okey, cuba lihat geng. Susun atur di dalam kedai ni memang sangat unik. Kadang-kadang boleh tersesat sedikit lah. Nampak tak? Susun aturnya memang sangat unik, sangat kreatif. Okey, ini adalah bahagian baking. Okey, yang siapa yang minat suka kek dan masakan, boleh lah melihat kat sini. Dekat ujung ni nampak macam seram sikit. Nampak sunyi lah. Nampak sunyi. Ini adalah bahagian kawasan body, mind and soul. Sebab tu dia letak dekat ujung, kat tepi-tepi sikit ni kan, dekat kawasan sunyi. Okey, setakat ni kami telah berjalan hampir 15 hingga ke 20 minit lah. Dan tempat ni memang sangat selesa lah. Okey, disediakan tempat duduk untuk bacaan yang kita dah beli. Okey, ini pula adalah ruangan kafe. Cuba tengok kat situ. Ini adalah kawasan cashier. Okey, ini kawasan kafe. Dan tadi kita ada tanya dekat cashier tadi, dekat mana lokal kita. Rupanya dia berhampiran dengan kafe ni lah. Jadi ini adalah Imam Publication punya judul-judul. Jadi kita boleh lihat kat sini. Cumanya lokal kita ni tak berapa nak ada sangat dekat sini. Jadi kami membuat pilihan untuk ke K Plus sebab nak rembat beberapa kita punya karya lokal. Kalau Book Access tadi terletak di bahagian aras 1, yang K Plus ni pula di aras 2. Jadi jangan terkeliru Okey. Wow, cuba lihat ni. Under 18. Featuring Klepek lah guys. Klepek yang movie tu kan. Okey, alang-alang kita datang sini, jom
kita tunjuklah koleksi yang ada dalam box ni kan. Dekat Aras 2 ni juga ada Godzilla Store. Cumanya kita dah tengok tadi, rupa-rupanya Godzilla Store ni belum buka lagi. Okay, tengah dalam pembikinan lah ni. Okay, coming soon. Okey, itu saja review daripada kami kali ini. Okey, tadi kami tak berkesempatan nak membeli apa-apa dekat Ibu Access tadi sebab tidak ada pilihan lokal daripada kedai tersebut lah. Jadi kami ke K Plus tadi dan kami ada dapatkan beberapa karya lokal kita. Okey, nanti kita akan review buku ni pada review akan datang nanti. Bye. Peace.